What's up guys, welcome back to CS Work. This one is CS Work Stadium and Venue. Kita nak pergi ke stadium bola sepak yang paling hujung sekali dekat Tanah Semenanjung Malaysia, iaitu di Kanga Perlis. So ini pemandangan di salah satu perkampungan yang diorang buat satu kampung warna-warni. Dan satu pemandangan yang aku suka di Perlis ni, di banyak bendang dan perumahan di tengah bendang tu lah. So ni lebih kurang macam kampung moden. Aku harap in the future kampung ni akan dapat lebih banyak liputan lah. So aku dah macam buat travel vlog dah. Maybe something yang kita orang boleh consider in CS Works. Actually kita memang tengah siapkan konten bahasa Inggeris, travel and football, tapi masa ni agak busy dan tak dapat nak upload. Mungkin itu akan di-upload di channel number 1, iaitu channel CS Works. This one in the meantime ialah Stadium and Venue. So tak jauh dari Bandar Kanga, jalan Sekolah Derma, masuk sikit kau akan sampai ke pusat sukan ataupun stadium utama Perlis. Sekarang dia dah nama Stadium Tuanku Syed Putra. Diorang rename nama stadium ni 2014 ketika dia anjurkan Sukma lah. So kalau kau pergi sekitar stadium, nampak cantik, cat berjaga. Walaupun review di Google ada tak berapa okey. Di sini ada banyak fasiliti sukan macam kolam renang, futsal, tenis dan pelbagai lagi lah, kita akan cakap lagi. So ini sekitar stadium, dan di sebelah stadium ni diorang ada buat macam kawasan padang baru, dia tulis di construction work tu. Dan seluruh luar stadium ni binaan berwarna kelabu dan merah lah. So aku agak suka build dia agak old school juga. Ini antara stadium yang digunakan dalam kejohanan Piala Dunia Remaja 1997 selepas stadium Ipoh tarik diri kerana kondisi tak berapa okey lah. So this one is home of Singa Utara atau Singa Utara lah, The Northern Lions. Pada yang masih ingat, ada kes scam beberapa tahun yang lepas. Scammer ataupun orang yang initiate that movement pun dah meninggal, jadi kita nak cakap terlalu banyak lah. So ini adalah sekitar pekarangan pusat sukan ataupun stadium utama Kanga ni. Ada kawasan bola, padang bola di depan ni, ada kawasan indoor, ada kawasan berbumbung. Masa aku pergi ada beberapa kejohanan yang tengah berlangsung. Nampak 3 bas ni, ada dari Penang dan Perak tak silap aku. Dan yang aku perasan lah, ada orang baru siap pasang solar panel pada bangunan-bangunan mereka lah. Tengok pada tu padang hoki pun ada orang tengah main. Mungkin kejohanan di padang hoki. Pula ada padang tenis. Ini adalah kawasan bangunan padang bola yang baru lah. So rumput apa masih tak jelas. Aku cari information di internet, masih belum tahu lagi. Walaupun stadium dia orang tengah buat perparitan baru, tapi inilah padang bola lah. So kalau padang bola ni sizing dia nampak agak kecil jugalah, taklah besar sangat. Hopefully ada beberapa padang bola yang dah boleh letak situ, ataupun boleh nursery rumput sendirilah. Tahu kalau nak buat kawasan padang bola baru, elok ada kawasan nursery berdekatan dengan stadium lah. So ini lebih kurang macam pekarangan stadium di Ipoh yang pernah aku buat video beberapa bulan yang lepas. So, di kawasan padang bola terbuka ni ada banyak juga pemain-pemain bola lah, mungkin local lads lah kat sini. So inilah sekitar pekarangan stadium Tuanku Syed Putra. So daripada atas kau akan nampak track balapan berwarna biru cair, lebih kurang macam stadium Darul Makmur satu masa dahulu. Dan boleh nampak ada track ataupun laluan bertanah daripada luar stadium, itu diorang tengah masukkan jentera lah. Lebih kurang macam stadium Darul Makmur di Pahang. Dan tahun lepas aku ada buat video, nampak ada orang buat satu korekan lah. This one ialah memanjang atau melintang lah. Selamanya anding, aku tak tahu apa benda ni. Okay, ada perkataan yang asing. So kapasiti stadium ni ada 20,000 dan ada 5,000 seater di bawah astaka ataupun grandstand lah. So di sini juga ada satu kolam renang, aquatic center. Sebab itu
boleh dianjurkan Sukma, dan kali terakhir Sukma ialah pada tahun 2014 lah. Tengok pekarangan stadium, ia mirip kebanyakan stadium di Malaysia, dan ia pernah menjadi tuan rumah kepada salah satu perlawanan pasukan Argentina pada tahun 1987 ketika Piala Dunia Remaja tu lah, yang ada Riquelme, Cambiaso, Pablo Aimar dan lain-lain lah. Dan kalau datang ke Perlis, aku selalu rasa tenang lah, sebab kawasan dia tak busy kan, orang selalu duduk kat paling ada 8-9 orang saja, dan memang sangat tenang sebenarnya. Kawasan stadium ni berdekatan dengan bendang sawah, dan satu benda yang rare lah, kalau kita tengok di page-page stadium bola sepak, selalu padang bola yang dikira eksotik ataupun rare berada di kawasan pegunungan ataupun di tepi pantai lah. Tapi this one another level bagi aku, sebab dia duduk berdekatan dengan bendang sawah. Kalau tengok kawasan ni, memang ada kawasan perumahan, memang ada kawasan kampung, dan ada juga kawasan laluan ke bandar. Tapi yang paling rare memang nampak kawasan bendang sawah dan juga kawasan gunung lah. Perlis ni ada banyak kawasan gunung yang ataupun bukit-bukit yang agak menarik sebenarnya. Sayangnya tiada pasukan bola yang betul-betul dapat menggunakan di Liga Super lah. So waktu petang macam ni memang ramai juga yang menggunakan facility stadium ni ataupun track di luar stadium, iaitu orang berjogging dan lari lah. So nampak ini rangka kepada binaan ni, mungkin ada indoor turf yang diorang akan siapkan di samping kawasan padang baru. Jangan lupa like, comment and share, and see you guys in the next one. Ciao.